Apa dia duduk kayu kat belakang tu. Cuba kita pergi tengok. Sebab hari ni Husmat Furniture cawangan kangat kan. Kita main dekat HQ ni. Dia kata dia buat majlis kesyukuran. Tapi kita nak tahu lah menu apa yang ada. Jom. Kalau kita tengok dekat HQ ni, tengok dia tengok dua perasak. Dia pun ada makan pun kita nak tengok juga. Ni menu apa? Wah, menu apa? Ada ni ayam berempah dan daging gulai rebus. Tapi kita nampak juga ada nasi kuning tau. Sana. Hello. Ada. Laju. Sekarang kita laju. I want to eat the something rice and the chicken and the sambal belacan. You know what? Tapi kita dengar malam ni juga ada kambing golek. Betul ke? Kambing golek. Nak tengok kambing golek. Jom. Kita sampai dekat tempat kambing golek. Kita tengok ada kambing golek kan. Tapi admin dah reserve. Admin dah reserve tadi 2 pinggan kan. Takut kalau kita tak sempat nak beratok kan. Okey, kalau kita nak tahu malam ni kita start open house di Husmat Furniture HQ Kuala Kuala dalam nama kita Majlis Kesyukuran Husmat Furniture tahun 2026 di HQ Kuala Kuala pada pukul 8 sampai pukul 11 malam. Tapi untuk sebelum pukul 8 kita memang bagi makan dulu dekat staff-staff kita. Pergi pemakan kenyang-kenyang dulu. Sini kemah kita ambil 3 kemah. Untuk malam ni kita ambil 3 kemah. Tada! Kita ada dadih. Dadih kilo. Dadih keladi. Ada dadih-dadih jagung. Dadih maca. Betul ke maca? Pandai ke? Dekat Majlis Kesyukuran pada malam ni kita boleh buat sesi bergambar di photo booth. Tengok kita ada founder kita dekat situ bergelipan. Jangan lagi, jangan terbang lagi. Kita dilap juga. Kunang. Okey, boleh. Jadi, hapus semua. Jangan lepaskan peluang. Boleh main malam ni pukul 8 sampai pukul 11 malam dalam Majlis Kesyukuran Husmat Furniture tahun 2026. Memang sangat baik. Terima kasih semua.